Hi, aku Dr. Love. Dan aku Rock. Alright. So, hari ni thank you and welcome back. Okay, cuma pertama kali aku nak kata maaf kerana aku tak dapat hadir dalam podcast yang Kau bilang sana. dalam podcast yang belakang ini, dalam 3-4 session 4 session. Kau menghilang terus. Maafkan aku lah. Okay, apa yang aku miss out dalam ini session? Apa dia? Aku tanya kau. Oh. So basically previously aku dah cover pasal apa ni, aku bersama dengan Urban X Cooking. Urban X Cooking. Yes. Okay. So aku dah pergi sana, aku buat lain pada lain lah punya aktiviti. So aku kena buat masak, aku kena torture duk kat sana. So kau aku kena masak Dr. Love dan kau Chef Love. Daddy chef lah. Baik. Macam-macam career aku dah daddy dah sekarang. Dr. Love, Chef Love. Lagi apa lagi? Aku kena masak, aku cerita pasal cerita hantu. Then after that aku cover dengan dorang in the podcast dorang. And aku nak thanks out, shout out, terima kasih. Aku today pun masih dekat podcast dorang. Terima kasih Urban X Cooking untuk pinjamkan kami studio korang. Yeah, thanks guys. So hari ni aku so yang time kau menghilang tu kan, kau pergi mana? Petapa ke apa? Okay, aku ada banyak konsert lah, Rock. Jadi aku di belakang takbir. So aku adalah banyak konsert kan, all over the world. So aku nak kena hadir lah. So juga kau ni. Memang aku memang world. Okay. So kau dah perform semua lah, kira kan? Kau dah balik flight semua kira dah balik flight dah. Sekarang dah okay, dah stable lah. Dah stable lah. So kau dah boleh perform lah Dah boleh perform lah. Alright. Baik, cantik. Okay, so ni hari punya topik aku nak cover pasal bulan ni masih bulannya Halloween. Ya. So aku akan cover about keselingkuhan and God mystery. Okay, apa cerita je? So itulah cerita aku hari ni. Okay. So now aku ceritakan lah. Alright. So aku ada satu patient aku ni, kan, dia punya tunang. Okay, dia patient aku perempuan lah. Cina atau Melayu? Patient aku yang ni Cina. Cina. So apa terjadi is dia that time tunang. Then apa ni, okay lah, aku letak nama dia lah sebagai Cindy. Boleh juga lah, boleh lah. Okay, nama dia sebagai Cindy. Okay, Cindy ni dia dengan Ahok. Ahok yang buat motor? Bukan, Ahok ni yang dia punya tunang lah. Dia punya tunang. Yang buat motor tu lain orang lah, aku tak tahu. Okay. Okay. So back to the cerita is apa ni, dia apa ni, cerita kelakar ke cerita seram ni? Okay, aku tengah ingat balik pasal memang kelakar pun ada. Tapi tu kelakar nantilah. Dia kelakar seram lah. Kelakar seram. Okay, so cerita dia macam ni. Okay, dia dah tunang for about 2 years lah. Okay, and one day tu dia dapat tahu yang dia punya tunang. Okay, pada dorang memang main judi is normal lah. Memang lah. So kawan dia ajak dia pergi jumpa bomo ni. Bomo Cina lah. Dekat mana tu bomo Cina? Bomo Cina aku tak tahu pasal dia tak bilang aku kat mana lah. Tapi itu saja yang dia bilang aku. So basically bila dia jumpa bomo ni, dia minta nombor lah. And at the same time, that time bomo ni offer dia, kata, boy, you want to do something else or not? Something else? Apa special service ke apa? Ya, tapi ni special service lain macam sikit bro. Okay.
Okay, teruskan. So cerita dia macam gini. Dia Apik ni Apik pula. Ahok lah. Kira dia dalam lingkungan 50 lah. Kira Apik jugalah kan. Tak, dia dalam 30-an 40 lah. Okay. So ni Ahok ni kan, sudah minta nombor. Okay, nombor memang dah dapat lah. Tapi that time tak hit aku tak tahu lah kan. Okay, dia punya pasal lah. Okay, so bila dia punya bomo sudah kasih dia cakap, ni special ni, kau nak tak? Tapi kau kena bayar ni harga lah. So dia kata, apa yang special dia? Dia kata, okay boy. So dia kata, I very having this problem lah, uncle. Apa problem? Zina problem? Bukan, dia memang kuat lah. Oh, bernafsu haiwan. Yes. Itu aku nak cakap tu. Okay. So after that, what happened tau, dia sudah, habis uncle ni sudah tahu kan. Dia kata, okay boy, you go to this place and you baca this mantra. Baca that mantra? So bila dia dah baca tu mantra, tapi dia kena pergi ke specific place, yang tempat tu. And tempat tu kan, ada, dia dalam hulu sikit tempat dia. Tapi bila dia dah sampai kat situ, location tu, location dia aku tak boleh bilang lah kat mana. Ini kat Singapura ke Malaysia ke mana? Kat Singapura. Okay. So dia sudah pergi sana, dah minta nombor satu hal. Lepas tu dia pergi pula buat yang second activity dia. Aktiviti apa tu, Dr. Luf? Okay, so dia dapat daripada yang bomo tu kan. Bomo tu kasih dia pergi satu pokok pisang ni. Pokok pisang? Oh, jadi dia dah buat memory daun pisang kat sana. Okay, so daun pisang lah. Oh, pokok pisang. Pokok pisang tu sebenarnya ada apa ni? Buah dia. Kau tahu? Jantung. Jantung, yes. Yes. So jantung tu actually kan, orang yang kita tahu kan, banyak selalu kata ada benda cek bone. Betul tak? Betul. Tempat persinggahan lah. So after that, what happen is, dia sudah baca mantra kat sana. Dia sudah nampak kat pokok tu ada wanita keluar. Wanita? Bentuk wanita. Bukan wanita keluar, bentuk wanita dia jadi. Nampak muka? Nampak lah, physically. Okay. Jadi dah kirakan si Ahok ni dah selingkuh sama dia punya tunang. So okay, tu part nantilah. So after that, si Ahok ni sudah tengok tu perempuan, dia sudah geram, babe. Sudah geram. So apa terjadi is, memang dia nyak tu itu pokok asyik. Tu yang buat aku kikik je. Musibut. Jadi okay. kan. So itulah yang terjadi. So dia dah naik syok tau masa tu. So besok dia buat lagi sampai apa ni, dia punya Cindy tu. Cindy. Sampai dah dapat tahu. Saya macam why you every night want to go out Apa reason dia yang dia kasih kepada Cindy, aku nak keluar? Apa reason dia? Dia kata dia kerja overtime. Nak kahwin ni pasal. Jadi Cindy dengan Ahok ni dah tinggal bersama lah sebelum. Tapi duitnya tak nampak. So dia curious lah. Then after that, diorang dapat track dia skip on pergi tempat yang sama. Okay, Dr. Love, aku nak tanya tu Ahok tu buat pokok pisang kat mana tu? Sebelah expressway ke dekat sebelah bawah blok rumah dia ke? Aku tak tahu lah, pasal dia tak bilang aku location. Dia cuma bilang aku tempat tu dulu. And aku suspect is hutan lah. Hutan. Dalam hutan, ya. So what happen is, bila dia dah selalu pergi sana, every time dia pergi sana, dia akan drain. And dia drain bukan drain biasa, dia drain sampai dia mata semua dah macam dah digelap, penat dia satu macam. So dia dah next level selingkuh sama jin lah. Dia sudah selingkuh dengan jin, boleh katakan jin lah. Atau benda gaib lah. So maknanya dia dah selingkuh lah dengan dia punya tunang, si Cindy tu. Jadi okay, Dr. Love, so itu part. Okay, belum habis lagi tau. Belum habis, okay, maaf. Belum habis lagi. So continue. Bila
apa ni, dia dah selalu buat gitu kan. Dalam 2 minggu 3 minggu member sudah arwah lah duk. Member arwah. Oh. Pasal dia makan dalam tau. Macam mana tu? Pasal dia dah lemah. Lepas tu dia keep on pergi lagi. So dia punya body sudah rabak, kau tahu. Sistem dalam dia pun dah hancur lah kira kan. Pasal benda tu bukan just kau buat physical, tapi dia damage kau punya inner kau sekali. Mental semua damage lah. Semua. Dia dah macam gila bayang lah. Dia tak dapat, dia macam dari sawan. Jadi macam dia gitu lah. okay, time dia arwah tu dia tak boleh take it kan. Bukan sawan lah. Macam dia macam dah tak tentu hara lah. Okay, senang. time dia arwah tu, dia time tengah buat ke ataupun dah habis buat ke kat rumah ke? Apa dia? Time dia arwah tu, kira kan mana tahu dia arwah time dia tanya tu pokok pisang kan. Yang problem dia dorang jumpa dia punya jenazah kat situ. Tempat location yang dia nak keluar. Ya, tempat yang aku cakap kan hutan lah. Tapi aku tak tahu kat mana lah hutan tu. Interesting lah cerita kau, Dr. Love. Ya, ni memang ada. Ya. Jadi kau datang sana, kau check dia punya pulse semua lah. Apa dia? Kau datang sana, kau check pulse dia. Oh, aku bukan investigate si Ahok. Aku investigate Cindy. Oh, Pasal Cindy ceritakan dia tengah depression. Oh, okay. Itu yang aku datang rawat dia. Oh, okay. Jadi Cindy sekarang bersama siapa sekarang? Cindy? Oh, yang tu aku tak ambil tahu lah. Asal kau nak kenal-kenal apa dengan Cindy? Tak ada. Aku rasa masih available lah. Available Tapi sorry, aku tak boleh kasih idea tu. Kau pandai-pandai kau cari. Kau tunggu kat klinik apa ke? Okay, aku tunggu depan klinik kau lah kira kan. Lantak lah kau. Bila besok je ada appointment? Besok nanti aku check roster tu, aku update kau lah. Okay, baik. Boleh. Okay, so aku punya part cinta ni dah settle. Okay, selingkuhan dengan misteri. So hari ni apa yang kau nak keluarkan lah? Okay, nari aku nak keluarkan segmen baru. Kita adakan segmen berbual K1K. Apa tu K1K? Kita satu kata. Oh, okay. Jadi kalau kita nak berbual ni, biar satu kata. Jangan nak ping-ping sana ping sini. Okay, sekarang bila time aku dekat overseas aku tengok TikTok lah siul. Banyak selingkuh terjadi. Kat mana? Negeri mana tu kau pergi? Okay, negeri tu aku tak nak cakap lah, sebab aku takut nanti tersinggung kan tu warga-warga orang kat sana kan. Okay, ada satu part ni lah doktor sudah nanya dia punya staff lah. Doktor yang paling Bukan aku. Kau Kalau tak bukan aku lah. tapi video tengok macam muka kau. Kau jangan Rock. Oh tak salah. Dia type C, kau type M. Salah. Kau jangan. Okay, kira. Okay, ini dia punya suami tangkap itu punya bini kat dalam kereta sama doktor lah. Okay. So aku tengok ni apa sia doktor, butuhnya doktor. Lepas tu aku tengok. Tak payah maki. Dapat tahu netizen dah investigate. Ini doktor dah nyak banyak staff dia lah. Dengan tudung, dengan Cina semua dia nyak lah. Alamak. Jadi aku nak tanya kau lah Dr. Love, sebagai seorang doktor, asal itu doktor lanyak semua dia punya staff-staff yang ni dah cover lah siul. Ini dah cover? Dah cover lah sial. Itulah gua dah high kan dekat ni rock punya festival Alamak. Sampai gua dah lupa lah. Alamak, minta maaf. Okay. Asal scrap ni part. Okay, sorry. Okay, kita scrap. Tapi aku tengok banyak selingkuh lagi. Jadi ada satu insiden yang satu mamat ni dia pergi temankan satu Mina ni ambil ubat kat klinik. Okay. Tu cerita yang viral. Yes. Itu cerita viral tu. Okay. Bini je sudah video dia tanya, ni siapa? Kau siapa? Kau tahu apa tu perempuan tu reply? Kau tanya suami kau. Betul. So okay, sebagai Dr. Love
Apa bini je fikir pasal dia tanya tu perempuan? Dia patut tanya suami dia apa? Dia fikir apa? Pada aku kan, firstly dah bocui gila bila korang tengok tu video kan. Dia nampak, dia pusing je, dia nampak terus dia nak caw. Betul tak? Betul. So daripada situ tu perempuan dah tahu yang dia dah salah tau. Dia nak siam tu tempat. Betul. Tu pasal bila dia kena kejar tu, dia step bukan dia apa ni, ada problem lah. Dia push the blame to the suami dia. Tapi pada pendapat aku ini perempuan sudah tahu siapa isteri dia. Jadi jadi dia tu dengan rela hati nak selingkuh sama suami orang. Tu pasal aku memang anti lah orang ini. Kau anti? Masalah. Tapi kau Dr. dah Love tahu dia dah kahwin tau. Lepas tu kau masih nak carry on dengan relationship. Tapi Dr. Love, dia kan M boleh kahwin 4 apa? Dia mampu tak? Oh betul juga. Good question. Pasal apa? Pasal that time ada itu apa, itu video dia minta balik dia punya handphone. Dia minta balik apa lagi? Cup cup. Handphone dah kena tarik apa sial. Macam mana kau nak carry on je? Ini macam tu juga all out sah. Aduh. Tapi pada pendapat kau, kenapa dia selingkuh? Okay, mungkin ada masalah kat rumah ke apa kan. Maybe wife dia tengah ada masalah, tak kasih ke apa. Tak kasih. Mungkin layanan kat rumah rabak ke apa. Atau mungkin member tak mandi ke apa. Mungkin dia potong bawang tapi tak mandi. Yes, mampus. Terus bau bawang jadi makcik bawang. Yes, janam. Okay, so tu aku tak nak topik panjang sangat kan. Tak baik kita nak buat cakap macam ni tau. Tak baik kita nak berbual belakang orang Tapi ini kita just rungkaikan aja kita rungkaikan. Tu mungkin lah, that's a part of the issue lah. Okay, balik gaduh. Member pun dah sort, dia pun pergi cari perempuan lain. Atau memang jantan tu suara macam mana tu? Kirakan macam apa, maksud aku suara apa tau, dah ada bini dah baik apa semua, layan dia, makanan semua ada kat rumah, semua titop ninop, tapi masih nak berselingkuh. Okey Dr. Love, aku dengar dari member-member tak aku cukup dengan semua. satu Aku dengar member-member aku semua cakap ini selingkuh is habit Betul? Betul. Pasal zaman sekarang ni kita pun seram lah. Seram. Betul. Ya, akhir zaman Akhir zaman. Jadi sekarang ni macam-macam aku scroll TikTok. Okey, nak katakan ini benda aku tengok dah viral lah. Lepas tu sampai bini dia minta maaf pasal dia kata dia tak sepatutnya buka aib lelaki dia. Okay. So okey, tapi zaman sekarang zaman bukti apa? Memang zaman bukti. Tapi aib keluarga dia semua dah tersebar, satu dunia dah tahu. Kadang-kadang pun nak kena berfikir lah sebelum nak buat apa-apa kan. Mungkin boleh settle cara peribadi apa. Jadi sekarang ni kalau itu bini dia pick up kau Dr. Love untuk dapat khidmat kau apa kau suggest? Aku suggestkan dia, cakap dia settle benda ni kat rumah. Secara privacy privacy, tak payah nak sampai kau nak expose diri kau semua. Ya, so dah akan buat macam sekarang lah, dah ulu ara kan. Habis family get involved apa semua dah masalah. Okay, apa pendapat kau pula? Pada pendapat aku, dia nak kena cool down lah. Dia ambil itu video, jangan pergi sebarkan dekat social media. Okay. Dapatkan tu video untuk bukti. Kau pergi mahkamah, kau minta cerai, settle tu. Kau nak sebar-sebarkan buat apa? Kau dapat apa? Kau dapat like, kau dapat komen. Tapi kalau kau tengok balik pun kau kecil hati apa dengan apa diorang komen-komen ni semua. Betul, patah hati ni rabak ni. Pasal apa? Komen-komen pun panas-panas tau. Aku suka orang-orang Malaysia ni komen. Itulah. Memang pedas lah. Sampai Israel pun boleh koyak lah. Itulah, aku pun tak nak cakap pasal negeri-negeri ni semua. Okay. So apa lagi cerita yang kau dah explore kat luar? So
Okey. Selain pada cerita yang viral ni, okay, cerita viral kita dah close lah Kita next cerita pula. Okay, apa dia? Okey, sekarang ni aku tengok cerita satu lagi cerita ni. Dia sudah pergi holiday sama dia punya kekasih gelap. Kekasih gelap. Habis isteri dia steady. Yang ini aku sokong isteri dia steady. Tak pekik-pekik, tak buat macam satu scene dekat itu tempat, kat airport Okay. Dia lagi boleh cakap Hi. Jadi dia punya selingkuh tu tengok belakang, dah cuak dia tu, siapa sia ni Mina? Bila laki tu tengok, wah, sudah terkejut babe. Itu je punya bini. Dia sudah kantoi lah. Sudah kantoi. Habis. Jadi Okay. Lepas tu apa jadi? Jadi aku tak tahu apa dia buat kan bila time dia holiday tu kan. Okay. Jadi ini benda aku tengok, alamak, ni lah satu-satunya ni. Kalau korang tengah macam nampak suami korang ke atau bini korang ke kat luar tu, asal nak kena ambil video ni? Just put kau punya video aside. Kau just keep it to yourself lah. Yeah, it's better that way lah, daripada kau nak expose kan. Betul. Memalukan family sana, family sini, dan jadi satu masalah besar lah in future. So aku rasa this is, you guys have to think about it and don't do this lah. Tak bagus lah. Buka aib sana, buka aib sini. Ini benda boleh terjejas kerjaya tau, macam career lah. Kalau let's say itu yang aku patah balik kat cerita first Okay, kalau dia ambil itu video, terus yang itu bini dia kalau tak nak cerai, sudah langgar dia punya career tau. Mana tahu sekali dia kena buang ke apa, terus siapa yang salah? Ya, dari masalah yang besar tu. Betul. Dan dia dah lah cerai pun pakai banyak duit. Lepas tu nak kena macam gini pula kan. Memang rabak lah. Jadi aku nak buka satu cerita, satu pertanyaan yang panas. Okay, silakan. Apa sekarang orang tak tahu apa nak jaga diorang punya pasangan? Maybe. Macam kalau korang tahu jaga korang punya pasangan kat rumah, dia takkan jadi macam gini. Ya, betul. Jadi aku nak kasih satu example ni Okay. Okay, kalau korang, ni pada pendapat kau lah. pada pendapat aku lah. Okay, so Okay, sebab kau sebagai Dr. Love, aku nak dapat pendapat kau Okay, kalau let's say ini perempuan, ini isteri tahu kalau sang suami dia nak keluar pergi kerja, kalau korang tak nak dia makan kat luar, korang makan dia 2-3 kali. Jadi bila diorang nak makan kat luar, diorang punya benda tu tak naik. Apakah pendapat kau, Dr. Love? apa kau punya maksud? Apa aku punya maksud? Senang je kan. Korang sebagai isteri kan, masakkanlah laki kau punya makanan. Tak baik pula. Masakkanlah suami kau punya makanan. So dia tak pergi flat kat tempat lain. Betul tak? Dia makan kat pantry je. Kalau dia makan kat pantry, ada orang kacau, kau apa yang susah sangat? Kau video call je lah sambil dia tengah makan. Lagi-lagi sekarang handphone semua dah ada macam share location, ada satu app yang mana-mana korang pergi. Betul. Korang suami isteri percaya korang 100% apa? Janganlah macam gini. Tapi benda yang pada pendapat aku lah kan, benda yang GPS ni pun kadang-kadang boleh jadi satu masalah sih. Macam mana tu? Padahal tempat tak buat apa-apa pun, kadang-kadang pasal benda ni kan. Dia kata dia pergi for example dia pergi makan kat sini, tapi tak jadi nak pergi sana. Pergi kat kedai sebelah ke apa kan. Habis lepas tu dia kata, oh, you pergi kat mana ni? Dah ada satu masalah pula. Okay, aku dapat tahu dari members aku semua. Okay, ini benda normal. Pasal dalam perkahwinan ni, kita nak kena ada communication. Kalau let's say kalau kau malas lah nak communicate, at least akan ada bukti pada aku macam unnecessary masalah nanti akan timbul lah pada pendapat aku. So the best way is video call lah. Betul. Tu resolution dia pump tu close lah. Betul. Jadi kalau kalau let's say kalau sebagai seorang suami, isteri kau suruh ni download ni app GPS ni. Terus kalau dia kata, asal aku nak kena download, apa kau tak percaya aku ke apa sia?
Pasal aku kan isteri kau, apa kau nak cakap? Pada aku macam tadi aku cakap lah, aku suggest is better to video call lah. Aku malas lah nak having the unnecessary argument lah. Ya. Okay, kalau video call, kalau dia call tak angkat, apa jadi? Kau dah tahu timing dia kan. Make sure dia angkat lah. Kalau tidak, balik kau just tanya apa benda. Kau tak payah terus mengamuk dengan dia apa. Betul juga. Ada cara apa kita. Betul. Tu lah. Okay, apa lagi cerita yang kau nak keluarkan, Rob? Okay, aku nak keluarkan. Okay, dari kita start sampai sekarang, korang belum lagi email korang punya pengalaman-pengalaman. Jadi kita tak nak lagi cerita pasal kita tak nak share lah lagi kita punya benda yang orang share kat kita. Sebab tak ada. Kalau orang tak kasih kita, kita nak share apa? Takkan kita nak world apa? Yalah. Takkan nak world kan. Tolong. So apa lagi korang? Tolonglah Sebab kita email kita ada kat sini. Okay. The Selingkuh kita punya link kat sini, The Selingkuh gmail.com. Okay. Okay, sebab kita tak nak, actually kita tak nak keluarkan ini macam berbual pasal orang-orang lain lah. Pasal apa, tak syok lah. Yalah. Nanti dia tengok apa sih buat duduk Muhammad ni berbual pasal aku. So kita nak share korang punya pengalaman lah. Okay, so aku pun nak bilang lah yang next week kita bikin outdoor activities. So kita pergi mana? Kita pergi Haupabila Halloween. Alright, so kenapa kita orang pergi sana? Because this month is Halloween. Dan pada korang kalau tengok apa sih Halloween ni semua, government kasih free duit tau. Yeah, man. $100 satu orang. So tiket dia, kalau kau beli 2 orang kau dapat $100. Kalau kau beli satu, $55. So apa yang app yang kau boleh pakai untuk tu? Itu cultural voucher. Aku tak silap aku lah. Culture voucher. Okay. Habis kalau let's say kalau Dr. Love ni, kalau bini cakap apa kau merepek lah ni Halloween. Kau patah balik lah cerita tadi lah. Ini fresh punya. Fresh punya. Okay, kalau let's say. Okay, so guys, yang pasal Halloween tu, nanti korang saksikan. Maybe kita akan live, and we do some recording lah. Then kita nak explore kat sana. Okay. So now back to the cerita. Apa dia? Aku nak tanya, okay, kalau kau ataupun orang lain ajak isteri je tak layan nak pergi ni benda, dia boleh bawa selingkuh tak? Jadi bila time soalan tercubas kau tanya aku Jadi bila time dia itu seram, peluk terus bini je kasih kita email lah untuk kita baca. Betul juga. Tapi jahanam. Jahanam tak boleh lah kira. Okay, so yang tu aku tak nak involve lah. Kau punya selingkuh ke, kau punya tu korang punya. Okay. Alright. Okay, jadi so pandai kurang lah. So pandai kurang lah. Dah besar kan. Okay. So ada apa-apa lagi? Aku dah tak ada apa-apa lagi sebab aku lagi tengah tunggu diorang punya ini cerita lah. Okay, understood. Alright. So saksikan kita punya TikTok. Korang tolong follow kita punya TikTok, kita punya YouTube. Okay. Selingkuh, SLINGKO. Okay, Selingkuh. So after that, so for kata-kata manis hari ni, Rob, kata-kata manis. Dapat minggu aku dah cover. Minggu. So hari ni kau pattern lah. Okay. Jangan tengok sana. Jangan malu-malu. Maafkan saya. Dah ada 4 minggu. Jadi aku kekok lah. Ingatkan kamera kat sini. Okay, next week kau seorang ambil sini. Okay, kata-kata manis jangan korang cari kat luar, kerana kat dalam masih lagi manis. Okay lah. Itu je. Simple. Okay, jadi lah. Okay, next week kasih power okay, next week insyaAllah kasih solid boleh. Boleh Alright. Okay, insyaAllah. Alright. Okay, dengan ni aku nak ucapkan terima kasih kerana masih lagi nak sudi untuk tengok kita punya channel walaupun belum lagi ada
konten-konten yang dari korang semua. Jadi aku nak cakap cepat-cepat lah, korang share lah korang punya pengalaman. Ya, okay. So hari ni aku nak mengucapkan terima kasih. Then for the viewers yang korang keep on tengok kita punya YouTube semua. Thanks. And dari itu aku nak mengucapkan Selamat Hari Raya. Hari Raya apa ni? Hari Raya Halloween. Hari Raya Halloween apa lagi? Oh, okay. Selamat merayakan Halloween lah. Tak muak. Ini boleh jadi masalah. Jangan. Okay, sorry guys. Bukan liberal siul. Astagfirullahalazim. Okay. Dan itu dah hari ni kita bercerita. Aku Dr. Love. Dan aku Rob. Okay, and goodbye. Assalamualaikum and goodbye. Ciao.